Allah sebut dalam Quran, Tuhan kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Ayat ni turun kepada munafik. Tapi maksud dia apa dia? Fi qulubihim marad. Dalam hati depa-depa ni semua ada sakit. Sakit dia apa? Sakit dia tak boleh dengan Islam ni. Dia tak boleh. Fazadahumullahu marada. Allah tambah sakit dalam hati mereka ni. Bila hati mereka bertambah sakit? Bila dia tengok benda yang berunsur Islam. Dia tengok masjid, dia bertambah sakit. Dia dengar azan, dia bertambah sakit. Dia tengok rupa orang Islam, dia lagi sakit. Ada orang yang macam tu. Fi qulubihim marad. Dia ada sakit tu. Sakit tu bertambah bila dia tengok Islam, dia lagi sakit. Walahum azabun alim. Tuhan kata orang macam ni bagi mereka azab yang sangat pedih. Atas dunia ni hang habis kontrak hidup. Kalau hang kontrak sampai umur 65, hari ni hang baru 55, carry on lagi 10 tahun. Tapi hang akan sampai juga tarikh expiry tu. Expiry date akan sampai. Bila? 65. 65 Tuhan kata, come here. Hari ni aku sediakan dekat hang walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang cukup pedih. Tuhan kata, apa azab yang cukup pedih? Banyak ayat dalam Quran cerita ni.